Okey, Assalamualaikum. Bersiaran daripada Bazar Wangsa Maju, antara bazar yang terpanjang dekat Kuala Lumpur ni. Episod keempat Ramadan Plus Kembara Bazar. Baik, hari ni kita macam biasa, kita nak spend RM50. Kita cari makanan-makanan yang sedap dekat Bazar Wangsa Maju dan kita akan berikan, edarkan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Baik, kita akan cari ustaz untuk kita dapatkan shot tazkirah tadi dan bantu saya bersama-sama beli barang, edarkan makanan dan tanyakan kepada pengunjung apakah benda yang nak dikekalkan selepas Ramadan tahun ini. Okey, tunggu apa lagi? Let's go! Assalamualaikum. Salam. Allahu Akbar. Jumpa lagi. Baik sampai sini ni. Nak cari makanan. Amboi ustaz. Hari ni menyanyi no. Itulah baru duk masak boleh, menyanyi boleh, ceramah boleh. Semua boleh, ceramah boleh. Jangan makan semua. Tinggal sikit ke saya. Boleh kita share. Saya nak ajak ustaz ni kita pergi cari makanan. Jom. Kita kan nak pergi Macam edar makanan macam hari tu. Okey, jom. Kan sambil kita tanya depa. Soalan. Hari ni kita nak tanya apa? Jom. Hari ni kita nak tanya apakah mungkin benda yang depa nak kekalkan lepas Ramadan. Okey, cantik soalan tu. Jom. Jom. Okey bang, saya gerak dulu. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Jom. Terima kasih. Oi, tengok bazar hari ni lain sikit kan. Menu dia pun lain. Ayam madu bakar. Ayam madu bakar. Dah ni semua madu tu. Ya, semua madu. Hari tu madu 3. Itulah. Ni dari Mak Jang. Mak Tok. Assalamualaikum bang. Jual apa hari ni? Saya jual air tebu, air kelapa dengan air toya bang. Okey bang. Satu soalan boleh bang? Boleh bang. Lepas Ramadan ni apa benda yang nak kita cuba kekalkan? Saya rasa orang yang isyak rokok tu boleh berhenti isyak rokok. Sebab bulan Ramadan boleh tahan. kan. Betul Ustaz. Ya bang. Kalau kita dah praktis kan, kita teruskan. Teruskan bang. Okey bang, terbaik bang. Tanya satu soalan boleh? Okey, hari ni kat bazar cari apa? Bazar Wangsa Maju. Kita orang tak ada plan pun, just datang, tengok, beli. So far dah beli apa? So far ni ada makanan kawan-kawan juga. Okey, satu soalan. Lepas Ramadan ni apa benda yang nak cuba kita kekalkan? Nak kekal makan sikit lah. Kekal makan sikit, betul? Kekal berjimat. Dan berjimat, betul. InsyaAllah, moga kita dapat kekalkan momentum tu. Dan kita ucap terima kasih. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik. Okey, hari ni cari apa di bazar? Cari pepes. Pepes awak cari? Saya cari nasi biryani. Nasi biryani, mantap. Okey, satu soalan mungkin kita boleh kongsi dengan kawan-kawan kita. Apa mungkin benda yang nak kita kekalkan selepas bulan Ramadan ini? Baca Al-Quran. Baca Quran. Lepas tu solat dekat masjid. InsyaAllah, jadi jawapan yang baik. Jadi kita ucap terima kasih. Nak tanya soalan boleh ke? Assalamualaikum abang. Nak tanya soalan sikit boleh? Boleh bang. Okey, abang boleh kongsi satu tak? Mungkin apa benda yang abang nak kekalkan ataupun selepas Ramadan ni? Macam bulan Ramadan kan selalu orang bersedekah. Banyak orang bersedekah. Tapi jangan hanya bulan Ramadan saja. Kalau boleh kita teruskan setiap bulan. Kalau ada rezeki lebih setiap bulan tu, kita bagilah sedekah. Ada apa-apa ke rumah, macam rumah anak yatim ke apa ke. InsyaAllah. InsyaAllah. Tabarakallah bang. Terbaik jawapan. Selamat berbuka bang. Okey, nama? Muiz. Muiz, cari apa Muiz kat bazar Wangsa Maju? Cari lauk berbuka. Hari ni dapat apa dah? Ada laksa untuk sahur, lepas tu ni ada lauk ayam sambal hijau lah. Ayam sambal hijau. Mantap. Okey. Muiz mungkin boleh cerita kat kawan-kawan apa benda yang mungkin Muiz nak kekalkan amalan-amalan lepas habis bulan Ramadan ni. Berjemaah daripada maghrib isyak tu. Berjemaah maghrib isyak, insya-Allah. Terbaik jawapan. Moga dipermudahkan. Okey Ustaz, alhamdulillah. Hari ni kita dah jumpa macam-macam orang dekat bazar ni, macam-macam makanan dan kita dah tanya tadi, macam-macam respon kita dapat. Apa benda yang nak dikekalkan lepas bulan puasa ni? Masya-Allah. Okay, Ustaz. Saya sendiri rasa sangat excited dan teruja bila dengar sebab saya dapat respon yang sangat, saya rasa terharu. Sebenarnya Ramadan ni betul-betul menjadi madrasah yang mendidik kita untuk menjadi orang baik. Jadi banyak amalan-amalan baik kan
yang boleh dikekalkan lepas Ramadan. Macam abang tadi kan, dia kata kalau Ramadan orang boleh berhenti rokok, lepas Ramadan berhenti terus lah. Terus kan? Kan? Kalau Ramadan boleh makan sikit kan, Kekal jangan kan? makan banyak, kekal kan. Kalau Jimat ni, kekal kan. Malam sembahyang jemaah. Ha, Maghrib, tadi abang tadi tu kan. Ha. Istiqamah sembahyang maghrib dengan isyak. Masya-Allah kan. Betul. Abang yang jual soya tadi Sedekah. sedekah kan. Bulan Ramadan ni sedekah kekal lah kan. Hmm. Lepas Ramadan pun kekal dengan sedekah. Mudah-mudahan banyak lagi amalan-amalan baik yang boleh kita kekalkan setelah Ramadan. InsyaAllah. Macam Ustaz sebut tadi kan, ini adalah madrasah. Dan paling penting tu kita istiqamah. Walaupun sikit kan Ustaz? Betul. Jadi Ustaz kita pun dah beli Wah, macam-macam. ni ha. Kita nak kena edam. Itulah. Jadi pada para penonton, jangan lupa like, Share, komen. follow TV Ikram. Dan nantikan episod seterusnya dekat bazar mana, nantikan. Nak tahu Ustaz mana? Itu pun rahsia. Kena tunggu. Okey Ustaz? Okey. Jom kita pergi edam. Jom. Jom. Ikut saya.